Kita mulakan dengan celorot. Cuba tengok bentuk kon yang cantik ni. Adunan manis tuang je dalam daun nipah yang dah digulung macam ni. Dan bentuk ni bukan saja-saja tau. Bukan untuk hiasan semata-mata. Ia berfungsi sebagai acuan, sebagai bekas untuk mengukus dan sebagai bekas untuk makan. Kiranya macam 3 dalam 1 lah. Bijak kan? Seterusnya, kita ada takir. Yang menariknya, ia guna daun yang sama, daun nipah. Tapi, teknik lipatannya lain pula untuk hasilkan bekas macam kotak kecil ni. Ini betul-betul tunjukkan betapa serba bolehnya satu bahan tu bila berada di tangan orang yang mahir. Dan perkataan penting kat sini ialah limas. Ingat nama ni ya. Limas ni merujuk kepada bekas berbentuk macam sampan tu yang jadi acuan asas untuk macam-macam jenis kuih tempatan. Setiap lipatan tu ada tujuannya. Dibuat dengan teliti supaya adunan tu tak tumpah masa dikukus. Dan kepintaran mereka ni bukan setakat pada daun tau. Mereka juga guna pelepah pokok pinang atau upih. Ia digunakan untuk bungkus nasi bekal untuk para pekerja. Material dia yang tebal dan berlapis-lapis tu berfungsi macam penebat. Ia pastikan nasi tu kekal segar dan tak basi berjam-jam lamanya. Macam Tupperware semula jadi. Hebat kan? Yang ni pula perbandingannya sangat menarik. Dua-dua kita panggil ketupat. Tapi ketupat saribas dibuat dengan pulut dan santan. Dibungkus dengan daun muda yang wangi. Ketupat semenanjang pula guna beras biasa dan daun kelapa. Yang menariknya, pokok kelapa pun banyak je di saribas. Jadi, ini bukan soal apa yang ada, tapi ini adalah satu pilihan yang disenajakan. Ia adalah satu cara untuk menyatakan, inilah rasa kami, inilah warisan kami. Jadi dah jelas kan? Semua ni bukan setakat pasal nak simpan makanan. Setiap bungkusan tu adalah